Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10. Tajuk micro teaching kami ialah 7 golongan yang mendapat naungan Allah di bawah bidang hadis, iaitu silibus bagi tingkatan minggu. Untuk langkah 1, kami menggunakan BBM padanan hadis, di mana pada langkah 1 ini murid-murid akan dibahagikan kepada 7 kumpulan. Setiap kumpulan akan mendapat 1 peralatan hadis dan 7 maksud. Ini merupakan maksud yang kita sediakan dalam BBM. Jadi tugas murid adalah untuk padankan maksud yang sesuai dengan keratan hadis yang mereka dapat. Okey, BBM seterusnya yang kami guna adalah BBM TV 7 hadis. Kami gunakan pada langkah kedua, iaitu langkah dalam menerangkan 7 golongan hadis. Setiap gambar ini mewakili 1 golongan hadis. Jadi kami akan menerangkan setiap golongan itu, apa maksud golongan tersebut dan contoh bagi golongan tersebut. Okey, antara golongan-golongannya, yang pertama Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang beribadat kepada Allah. Yang ketiga, pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, dua orang yang saling bertemu dan berpisahkan Allah. Yang kelima, lelaki soleh yang menolak ajakan perempuan zina. Yang keenam, sedekah sehinggakan tangan kirinya tak tahu. Dan yang terakhir sekali, pemuda yang mengalirkan air mata kerana mengingati Allah. Seterusnya, BBM yang kedua bagi langkah kedua ialah mengagihkan setiap flashcard ini kepada 7 kumpulan, dan setiap kumpulan perlu membina atau mencipta satu situasi daripada flashcard ataupun satu golongan daripada flashcard ini. Yang pertama adalah 1 pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, yang kelima, seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Dan yang terakhir, nombor 7, seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menitiskan air mata. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah ketiga adalah kad refleksi. Selepas guru menerangkan isi pengajaran hadis melalui slide pembentangan, setiap murid akan diberikan 1 kad refleksi sebagai panduan untuk berfikir dan membuat refleksikan diri terhadap pengajaran yang telah dipelajari. Seterusnya, guru memaparkan 1 soalan refleksi melalui slide pembentangan, iaitu apakah tindakan yang akan anda lakukan supaya anda mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak. Berdasarkan soalan tersebut, murid diminta mengisi kad refleksi menggunakan ayat panduan. Sebagai seorang apa, saya akan apa. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja memahami hadis secara teori, malah dapat mengaitkan pengajaran hadis dengan tindakan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, penggunaan kad refleksi dalam langkah ketiga ini dapat menggalakkan murid berfikir secara reflektif, membina kesedaran diri serta mengamalkan nilai hadis dalam kehidupan mereka. Secara keseluruhannya, penggunaan bahan bantu mengajar seperti slide pembentangan, BBM TV, kad bergambar, kad petikan hadis, keratan hadis dan kad refleksi membantu menjadikan pengajaran hadis lebih berfokus, berperingkat dan bermakna.
Visual suasana hari kiamat dalam set induksi berjaya mencetus imajinasi dan kesedaran awal murid, manakala aktiviti PAK21 pula menggalakkan murid aktif membaca, memahami dan menyampaikan hadis secara kolaboratif. Seterusnya, BBM TV dan kad bergambar bagi 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT membantu murid mengaitkan isi hadis dengan situasi kehidupan sebenar melalui elemen kebat. Akhir sekali, lembaran refleksi berfungsi sebagai medium pengukuhan nilai di mana murid bukan sekadar memahami hadis tetapi merenung peranan diri dan merancang amalan agar tergolong dalam golongan yang mendapat naungan Allah SWT pada hari akhirat.